Yeah, you all. Nak dengar lagu ni lah, dengar lagi. Perlu effort tau weh. Make sure bagi diorang nampak. Boyfriend kau ke? Ridok lah komanya. Baru saya tak tunjuk. Ni abang you all. Dah dengar aku suara macam ni. Faham aku. Habis kau suka buat macam mana? Ikat biasa je macam tu. Tak cantik lah. Aku try cantik. Hai. Invite. Mana? Buat rambut baik. Ya. Bagi diorang gift. Ni. Nampak macam orang muda. Maksudnya buatlah cute-cute. Macam ni. Lepas tu keluarkan yang rambut tepi tu. So macam nice lah. Aduh babe. Macam belakang aku kan? Aku walaupun Gen Z tapi babak TikTok tak tahu orang kan. Muka apa ni buat? Aku dah siap ke? Tengok macam tu. Ha? Apa? Tulis. Kau kalau kuat tak kat shadow Tak. Tak suka. Hi guys. Nak singgam? Satu je. Share. Hi guys. Guys, tetap like dulu. Takut ambil tripod. Bapak kau jual grup. Aku tak kerja bodoh. Apa ni? Anak siapa ni? Anak aku macam tua. Nampak macam ni dia jual. Otak dah cacat dengan addiction. Tu tahun dia spend. Apa pula pakai kau ni? Thank you for the gift. Buat ni lah macam dia macam ni. Mana budak tadi tu? Kau diam. Hello aunty saya. Siapa aunty kau? Halo ni. Aduh, apa khabar gambar ni? Pastilah share. Kau nak cuci gambar aku? Drama. Lagu lain man. Aduh, apa khabar? Khabar baik. Tak main budak tadi tu. Diam. Kau diam.
cantik tu. Thank you. Bau tak diam. Meledak. Dear you all. Nak dengar lagu ni lah, dengar lagi. Perlu effort tau weh. Make sure bagi diorang nampak. Boyfriend kau ke? Ridok lah komanya. Baru saya tak tunjuk. Ni abang you all. Dah dengar aku suara macam ni. Faham aku. Buat cara ni. Habis kau suka buat macam mana? Ikat biasa je macam tu. Tak cantik lah. Aku try macam ni. Hai. Invite. Mana? Buat rambut baik. Why you hate KL? Why you hate that tau? Sebab jalan jam. Benci. Aku jenis yang suka cepat. Di mana nak keluar? Bukan yang gepuk. Kau macam mana dapat underarm semua? Maksudnya ketiak. Aku tahu lah. Pada yang boleh tak Mr. Smith? Nenek kau ke? Nenek kau tu baru bogel. Hujan ni sedap makan gepuk. Pergilah makan. Orang macam ni. Cantik. Thank you. Saya pun lah. Ini IC I tau. Tak payah nak tahu dia panjang ke labu ke. Cuba tanya mak you. Sibuk je nak tahu. Beria je bukan stick. Nenek dia agaknya. Yelah tu, nenek dia faham cara you all. Kan? Boleh lah. Hah? Okey je. Betul? Tak. Rambut saya. Macam pergi pantai. Biasa je. Biasa rambut aku macam ni. Buruk. Tak, maksudnya macam ikat macam ni. Oh, tutorial. Hujan ni. Bulat mesti makan. Macam mana? Craving sate lah. Nak tengok outfit, relax lo bro. Hujan tak? Hujan je. Kotak sih. Nampak aku sekarang ni. Tebal weh. Tak payah potong. Rambut kau macam pelakon Desperate Housewife. Dora the Explorer. Yeah. Bagi Dora gift. Macam ni. Ha. Nampak macam orang muda. Maksudnya buatlah cute-cute. Macam ni. Lepas tu keluarkan yang rambut tepi tu. So macam nice lah. Aduh babe. Macam kau tahu kan?
Walaupun Gen Z tapi bapak TikTok tak tahu kan. Benda ni. Terus tak baca komen I. Kenapa Noah? Kenapa? Terus buat apa? Benda kau ni. Tak faham lah. Okay. Tak okey. Galau-galau pasal capik. Merajuk ke? Oh aku cerita semalam. Bapak. Kat capik. Mana ada. Kalau kau memang bukan ni, buku-buku lah. Macam tak gerak je korang. Sama? Tak ah? Hai Dora. Hai. Dora nak jual. Korang dah gaji Nak keluar ni. Apa pun story-nya.